Hai kawan-kawan, Ivan di sini dan hari ini saya dan Maria bertaruh $1,000 bahawa saya tidak akan menghabiskan sehari penuh dalam rumah kecil ini. Oh Ivan, ini akan jadi sangat susah untuk kamu. Jangan risau, dengan $1,000 saya boleh tinggal dalam rumah ini sebulan. Atau mungkin cuma sehari. Baiklah Mak, semoga berjaya Ivan dan Mike. Mungkin kita patut pergi ke trampolin atau ke kolam. Itu tak adil. Jangan risau Ivan, kami akan ada di sini sebentar lagi. Tapi kamu sedar kamu tak boleh tinggalkan kabin langsung hari ini, kan? Sudah tentu, saya sudah bersedia. Saya sudah fikirkan segala yang saya perlukan untuk hari ini. Kami ada kamera dalam kabin kalau kamu menipu. Baiklah, tak mengapa. Ya, jangan rindu kami. Selamat tinggal, kami gerak dulu. Selamat tinggal, baiklah, jom. Tapi sebelum saya masuk rumah saya kawan-kawan, kamu kena pergi ke bawah video ini dan tekan butang langgan. Kamu ada 5 saat untuk buat begitu, ayo. Dan tahniah jika kamu sudah melakukannya, jom ke rumah kecil saya. Oh no. Sebenarnya kawan-kawan, bila saya fikirkan semula, ia memang kecil. Sebaik saya melintasi garisan ini, tiada berpatah balik. Jadi mari kita pergi, saya tak tahu. Baiklah, jadi biar saya bawa kamu pusing bilik ini. Saya ada semua untuk keselesaan di sini. Ini tempat saya akan tidur. Ini tempat saya akan makan dan lakukan segala-galanya. Saya juga ada lampu, poster, saya ada penyapu debu untuk membersihkan, saya juga ada PS5 dan sesuatu yang sangat keren, saya tak ada TV. Jadi sebaliknya, saya akan gunakan iPad sebagai skrin saya. Bukankah itu menakjubkan? Kamu mungkin tanya, apa saya nak makan untuk hari ini? Jawapannya mudah, gula-gula dan keriangan. Lagi gula-gula dan kerepek. Nice. Tapi macam mana pula dengan minuman? Saya dah sediakan semuanya kat sini. Coke cukup untuk saya. Sebab barang-barang dalam bilik ni tak banyak. Semua benda ada 2 kegunaan. Kamu ingat ini cuma tong sampah je? Nope. Tidak, ini juga penutup mata bila saya tidur. Cukup berguna. Oh, dan saya hampir lupa. Bagaimana kalau saya nak tengok alam? Jangan lintas garisan Ivan. Oh, maaf. Saya tak tahu tak itu dalam peraturan. Saya sedang perhatikan kamu. Saya ada kereta kawalan jauh. Saya akan pasang GoPro dan pandu keliling untuk lihat apa yang berlaku di luar. Tak teruk kawan-kawan. Saya rasa saya boleh habiskan sehari penuh di sini. 12 seconds later. Mereka menjaring lagi. Saya sudah main konsol ini selama 2 jam dan saya dah mula bosan. Sekarang masanya untuk pasang PS5 dan iPad saya main Minecraft. Tak mungkin, ini sebenarnya berfungsi. Saya main PS5 dalam rumah kecil ini. Luar biasa. Sekarang saya dah mula lapar. Mari ambil sedikit kerepek dan Coke. Nice. Mari periksa Ivan, dia mungkin bosan. Dan setakat ini, dia lakukan dengan baik dalam cabaran ini. Rumah ini mungkin lebih baik daripada bilik biasa saya. 3 hours later. Sudah 4 jam berlalu yang bermakna saya semakin dekat dengan $1,000 saya. Saya agak bosan dengan permainan ini. Apa yang patut saya buat? Ada banyak sampah di lantai. Saya patut bersihkan. Ini kelemahan rumah kecil ini kerana saya kena bersihkan sendiri. Tapi kelebihannya, saya tak perlu berdiri. Oh, dia sedang membersihkan. Itu mengejutkan. Rasa segar. Bahagian pertama hari ini berjalan lancar, tapi saya rasa saya agak kotor. Saya akan tunjukkan sinki water blaster saya. Baiklah, mari kita cuba buat ini. Saya cuma kena hati-hati, jangan lintas garisan ini. Kawan-kawan, saya hampir jatuh dan hampir kalah cabaran ini. Itu menakutkan. Hampir sangat dekat. $1,000 saya. Saya rasa saya sudah selesai membersihkan diri. Mari fikirkan apa yang nak buat seterusnya. Saya rasa saya tertidur. Biar saya periksa masa. Saya tidur selama 30 minit. Tunggu. Kawan-kawan, bateri telefon saya habis. Mana pengecas saya? Cepat. Mana dia? Tak mungkin. Saya terlupa bawa kawan-kawan. Saya tak akan tahan lama tanpa telefon saya. Mari tanya Mike dan Maria. Maria, Mike. Saya perlukan pengecas telefon saya. Tolong bantu saya kawan-kawan. Saya rasa mereka tak boleh dengar saya. Ini akan jadi masalah besar. Apa yang patut saya buat?
Saya ada idea. Idenya adalah untuk tulis mesej kecemasan dan hantar kepada dunia pengecas. Saya dah tulis mesej saya. Kita perlu tampal mesej ini pada kereta dan ambil GoPro. Sekarang kamu bukan hanya kereta mainan. Kamu mata saya. Mari kita uji. Ayuh, tidak. Sekarang ia tersekat. Kawan-kawan, ia sebenarnya berfungsi. Jom, saya akan cuba masuk ke dalam rumah. Ayuh. Bukan di kolam. Kita akan main Rocket League. Ini sangat seronok. Tunggu, saya terlupa. Saya kena telefon Maria dan Mike. Jom, kita hentam pintu. Ayuh, biar saya masuk. Mike, Maria, buka pintu. Kamu dengar bunyi itu? Mungkin Ivan. Apa yang dia buat? Apa ini? Ada nota di sini. Maria, Mike, boleh tolong bawakan pengecas? Terima kasih. Baguslah. Oh, itu langkah yang bijak. Saya rasa Ivan yang buat. Ivan, awak perlukan pengecas. Ya, tolonglah. Saya sangat perlukan pengecas. Tolong bawa kepada saya. Lihat pengecas, mahukah awak? Lihat, awak boleh letak di sini, awak boleh ambil sahaja. Lihat, ada satu langkah. Hei, itu tak adil. Awak tahu peraturan cabaran. Saya tak boleh keluar dari garisan ini. Awak mahu saya bawa lebih dekat, betul? Ya, maksud saya. Ya. Okey, ini dia. Oh, ayuh, berhentilah mengusik dia. Nak ambil. Terima kasih. Awak boleh harapkan saya. Hubungi saya jika perlu. Terima kasih, kawan. Awak boleh harapkan saya juga. Hei. Apa yang awak buat? Saya takkan hilang $1,000 ini pergi balik ke rumah. Tunggu kawan-kawan. Tunggu. Saya ada idea. Apa kata kita buat projek pengubah suaian dan kita berikan rumah ini sedikit warna? Oh, ya, itu idea yang sangat bagus. Maksud saya, itu akan jadi seronok. Jom buat. Kawan-kawan, jumpa pekerja binaan kita. Apa warna yang kita cat rumah? Saya tak tahu. Awak yang tentukan. Oh, ya, betul. Kawan-kawan, awak boleh mula. Sementara itu saya akan kemas semua di dalam. Selamat tinggal. Semoga berjaya. Baiklah, sekarang mari kita mula cat dinding. Kawan-kawan, boleh cepat sikit. Panas sangat di sini. Saya memang suka hasilnya, memang nampak jauh lebih cantik. Mari kita tanya Ivan jika dia boleh nilai kerja kita. Ya, Ivan, Ivan, keluar, lihat kerja kami. diam sekejap. Aku rasa dia tengah buat sesuatu. Oh, mari kita periksa Ivan. Oh, awak tidur, sudah tentu. Kami buat semua pengubah suaian semasa dia tidur di sini. Saya tidak tidur. Saya sebenarnya sedang berfikir dan membayangkan idea di mana untuk gantung ini. Ya. Sudah tentu. Lihat betapa cantiknya ini. Itulah yang awak buat sepanjang jam lepas. Ya, kawan-kawan. Bagaimana kalau kamu cuba tinggal di sini seharian? Sangat panas di sini dan saya agak penat. Kamu menderita banyak, kamu boleh berhenti dan saya akan beri kamu $100. Kamu boleh berhenti sekarang, kamu boleh melangkah keluar dari garisan ini. Kamu akan dapat makanan tanpa had, banyak oksigen, penghawa dingin, semua yang kamu mahu. Jadi kamu boleh melangkah keluar dari garisan ini. $100? Kamu sudah tahu, kamu sudah. Okey, tidak. Tengok kerja kami. Betul? Itu memang menarik. Ini adalah lukisan semua perkara kegemaran yang dicampur bersama. Nampak bagus. Lihat saya punya, saya tahu kamu tak boleh nampak pintu ini. Tapi di sini saya buat beberapa titisan hujan. Dan apa ini? Ini macam tingkap dengan bunga-bunga comel. Kamu boleh tengok pemandangan luar sebab kamu tak ada tingkap sebenar. Kawan-kawan, saya rasa sangat dihargai. Jujurnya, ini sangat baik. Terima kasih banyak kerana menghias rumah saya. Sebab itu, kamu semua dijemput ke parti pemanasan rumah saya. Wah, itu hebat. Adakah kita akan berada di dalam rumah? Ya, Oh, itu bagus. Kita pasti semua akan muat. bawa hadiah dan saya tunggu kamu, jom. Jom. Wow, Ivan, rumah yang cantik. Terima kasih. Rumah yang hebat, saya ingin tinggal di rumah ini sendiri. Pastikan untuk suka video ini jika kamu ingin tinggal di rumah seperti ini. Sekarang kamu tetamu saya, jadi ambillah ini dan ini. Kamu sudah merasai suasana. Party. Omong-omong, ini untuk kamu. Wow, terima kasih. Ini sangat baik. Kita akan main ini lepas ini. Dan ini satu lagi hadiah untuk saya.
Ia adalah sesuatu yang boleh diisi angin. Apa? Saya rasa ini hadiah yang sangat baik. Tapi ia tak sesuai sangat dan sangat tak selesa. Bagaimana kalau kita main Twister? Tapi macam mana kita tak ada ruang? Saya rasa saya ada idea yang lebih baik. Kita ada pinata. Pinata. Tapi tunggu, ia sebenarnya agak bahaya. Di mana pinata, kawan-kawan? Kemana kamu pergi? Seronok sangat, kawan-kawan. Di mana kamu? Sangat seronok. Saya tak sangka rumah sekecil ini boleh jadi seronok sangat. Setuju. Mungkin kita boleh buat sesuatu yang lain. Sebenarnya kita ada kerja nak buat. Oh ya. Dan saya tertinggal setrika terpasang. Jadi rumah saya mungkin terbakar. Jadi kamu tahu. Selamat berseronok. Ya, dan selamat tinggal. Datang lagi. Bye semua. Saya lapar, kawan-kawan. Saya nak masak steak di rumah saya. Saya dah boleh rasa saya ada grill ini di sini. Ini akan jadi sangat sedap. Makanan memang lebih sedap bila dimasak sendiri. Banyaknya asap, kawan-kawan. Saya sebenarnya baca di internet, kalau tambah air sedikit akan lebih berasa. Korang, aku rasa menjadi ni. Ia akan jadi steak yang bagus. Apa yang berlaku? Nampak macam asap. Oh, tidak. Ivan, apa yang berlaku? Ada kebakaran, saya akan ambil pemadam api, saya akan kembali, saya akan datang dapatkan kamu. Kawan-kawan, apa yang kamu buat? Syukur Ivan, kamu selamat. Mestilah saya masih hidup. Kami ingat kamu terbakar, ada asap keluar. Saya hanya masak steak. Itu saja. Steak, saya ingat kamu terbakar. Kami minta maaf, Ivan. Kami tak berniat nak buat kamu marah. Saya tak marah sebab kamu hanya nak tolong. Saya sangat hargai itu. Oh ya, kamu berhutang $1,000 dengan saya. Macam mana? Ini tak adil. Jadi maksud kamu, Ups. Kamu keluar dari barisan. janji tetap janji, kamu berhutang $1,000. Okey, faham. Saya akan bagi kemudian. Baiklah semua. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa untuk langgan saluran saya, klik suka dan tulis komen. Kalau kamu suka rumah kecil ini yang saya buat hampir sehari. Bye-bye. $1,000, $1,000, $1,000.